Bila seseorang sudah meninggal dunia, tak usah sembahlah kejahatan-kejahatan, kekurangan yang berlaku. Kita tak nak dengar, angkat kebaikan-kebaikan yang dia buat. Ini mungkin orang Sabah ya, bertanya tentang kematian Bung Mokhtar. Ya, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ada lagi seorang ulama yang meninggal dunia, yang ulama Al-Quran. Siapa dia, Ridwan? Juga ya, yang jadi hakim Quran, bacaan dia Masya Allah, banyak mendidik kita tentang ilmu Al-Quran. Siapa dia? Tengok, nak kena sebut nama juga, ni orang yang banyak berjasa pada agama, iaitu Allahyarham Tan Sri Datuk Seri Dr. Syekh Ismail bin Muhammad. Jadi baru juga meninggal. Kita sebut untuk mereka semua inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah masukkan mereka dalam tempat keridhaannya, insya-Allah. Di Bung Mokhtar ini saya tak kenal beliau. Saya cuma kenal beliau sebagai ahli parlimen yang berhormat dari bumi Sabah, dan kadang-kala ialah kenyataan-kenyataan beliau di parlimen dihantar juga pada saya. Saya tahu sedikit sebanyak, begitulah insya-Allah. Jadi kita doakan kebaikan untuk dia. Cuma yang selepas beliau meninggal, alhamdulillah, orang banyak menyebutkan kebaikan-kebaikan tentangnya. Itu saya suka. Bila seseorang sudah meninggal dunia, tak usah sembahlah kejahatan-kejahatan, kekurangan yang berlaku. Kita tak nak dengar, angkat kebaikan-kebaikan yang dia buat. Kalau nak kira kelemahan kita pun, kalau mati banyak benda salah yang orang boleh ceritakan. Tapi kita harap orang ceritakan benda baik-baik saja. Sama juga dengan Bung Mokhtar, dia juga manusia, ada kelemahan. Tapi kita nak angkat cerita-cerita yang baik. InsyaAllah, antara cerita baik yang saya suka disebutkan Bung Mokhtar ni banyak berzikir. Banyak berzikir. Jadi bila baru ni pilihan raya, orang ambil gambar dia dalam ceramah-ceramah, dia duduk menanti, nampak tangan dia duduk pegang tasbih, duduk bergerak, dia duduk bertasbih. Masya Allah. Dan ada juga wakil parlimen beritahu, Bung Mokhtar di parlimen banyak duduk berwirid, berzikir. Itu cerita-ceritanya yang bagus. Isteri beliau bagi tahu 16 tahun bersama dengan Bung Mokhtar, saya melihat kebaikan-kebaikan dia, sifat rahmah dia pada penduduk, pada orang, suka menolong. Ini cerita-cerita bagus. InsyaAllah semoga itu bekalan bagi Bung Mokhtar, insyaAllah. Kita doakan kebaikan bagi beliau, insyaAllah. InsyaAllah.